Dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda satu peluang bisnes iaitu peluang menjadi super affiliate produk setitik. So, apa itu setitik dan apa kelebihan bisnes ini? Jom kita tengok. Ada 4 bahagian. Yang pertama iaitu bahagian produk, yang kedua peluang, yang ketiga sistem dan yang keempat bahagian pemasaran. Di Malaysia ni memang orang kita suka makanan manis. Suka makanan manis, minuman yang manis dan makanan yang tinggi kalori lah, senang cerita kan. Jadi ramai orang menghadapi masalah obesiti, masalah diabetes, buncit perut, gemuk kan dan sebagainya. Jadi benda ni adalah masalah yang dihadapi oleh ramai orang. Jadi hadirnya produk setitik ni adalah untuk menggantikan gula, menggantikan sugar, di mana setitik ni kita boleh guna hanya setitik sahaja. Sebab tu nama dia setitik. Guna setitik sahaja dalam air dan dia sudah cukup, rasa dia manis dia cukup dah. Tak perlu banyak-banyak. Dan dia zero kalori. Jadi bagi mereka yang nak mengurangkan berat badan, yang nak cut sugar, so ini adalah produk dia lah. Produk ini seperti mana yang kita tahu memang produk keperluan kepada rakyat Malaysia dan juga sebenarnya seluruh dunia hadapi masalah ini. So, apa itu setitik? Zero sugar, zero kalori. Okay, sesuai untuk semua orang. Ada 6 perisa slushy mango, ada sweet grape, ada perisa anggur, ada perisa coffee latte, lychee, Sprite dan original sweet. Maknanya setitik ni dia ada 6 perisa yang mana dia punya manis tu bukan sekadar manis semata-mata, dia dah ada siap-siap dah perisa dia. Jadi ini antara keistimewaan setitik ni, dia dah ada beberapa perisa. Kalau kopi ni kita letak setitik saja, cukup air tu dah rasa macam kopi dah. Jadi dengan satu botol setitik ini kita boleh dapat lebih kurang 150 gelas air. Bayangkan, banyak lah kan. Jadi harga dia adalah RM179 dan kita akan dapat 6 botol. Jadi kita dah nampak dah produk ini memang produk yang diperlukan dalam pasaran. So kita tengok peluang apa yang kita boleh buat dengan produk ini. Jadi bisnes setitik ni dia ada program affiliate. Jadi kita boleh join tanpa modal yang besar. Kita hanya beli satu set saja, RM179 tu satu set kita beli. So kita dah boleh jadi affiliate dan tak perlu restock lagi dah. Tak perlu tambah stok, tak perlu apa semua. Okey, modal tak besar, tak perlu simpan stok, sistem beroperasi 24 jam dan 7 hari seminggu. Kita akan pakai sistem payment gateway yang mana sistem ni real time. Real time ni maknanya bila buat payment tu dia automatic approve. Kalau kita berjaya jual produk ni, payment tu terus di split. Split ni maknanya diasingkan, sebahagian pergi kepada company, sebahagian pergi kepada kita. Commission tu terus dimasukkan ke akaun kita, bukan ke akaun company. Okay, dashboard lengkap, pantau tim affiliate dan income. Support sistem yang kuat, gambar, copywriting, community disediakan oleh pihak syarikat. Jadi kita tengok pada bonus ataupun commission. Okey, yang pertama kita ada welcome bonus. Welcome bonus ni adalah commission ketika kita membeli. Bila kita beli RM179 tu, kita automatik akan dapat RM20 sebagai bonus pertama lah. Dia panggil welcome bonus untuk kali pertama masa kita daftar. Kita tak jual lagi ni, dah dapat dah RM20. Kemudian sharing bonus. Sharing bonus diberi kita RM20 sehingga 4 level. Kalau anda tengok kat sini 5 level ditulis kan. 5 level ni adalah termasuk kita sendirilah. So kita sendiri tu dikira sebagai level yang pertama. Jadi di bawah kita ada 4 lagi level. Jadi total semua sekali adalah 5 level. So setiap 5 level ni kita akan dapat RM20 atas setiap jualan. Tak kisahlah level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat. Semua sekali tu kita akan dapat RM20 kalau berlaku jualan. Jadi total payout 5 level. Satu welcome. Welcome ni adalah daripada pembelian kita sendiri. Dan 4 ni adalah daripada sharing group kita lah. So adakah kalau anda tengok macam ni kan, adakah setitik ni MLM? Dia bukan MLM. Walaupun dia ada level-level ni, dia hanya affiliate. So kita hanya promote kepada satu orang sahaja. So bila orang tu membeli, selesai urusan kita. Dan kadang-kadang kita tak perlu pun nak follow up dia beli ke apa semua ke. Itu antara dia dengan sistem dalam company. Sebab affiliate. Okay, affiliate ni kita sharing, dia beli dia ke, dia tak beli ke, tu urusan dia lah. Kita tidak perlu nak follow up ke, kita tak perlu nak orang kata servis dia lah, ataupun nak support dia ke apa semua, tidak perlu. Sebab affiliate ni kerja dia adalah
buat konten ataupun hanya sharing link sahaja. 5 level tu sebab syarikat nak berikan komisen kepada kita. 5 level apabila ada pembelian seterusnya. So itu pemberian daripada syarikat. Dia tidak ada konsep yang mana kalau kita invite orang, lepas tu kita kena guide dia. Lepas tu kita kena tanya pula upline. Kita kena berurusan dengan upline, downline dan sebagainya. Tidak ada. Kita tak tahu pun siapa kita punya downline, siapa kita punya upline. Kita tak tahu siapa pelanggan kita. Hanya company sahaja yang tahu. Tugas kita satu sahaja, iaitu share link sahaja. Jadi jom kita tengok contoh struktur team affiliate ni. Kita gunakan konsep 10-5-5. Apa maksud 10-5-5 ni? Okey, bermaksud generasi ataupun level kita itulah. Yang pertama ni adalah kita sendiri. Level yang pertama bila kita beli, kita akan dapat RM20. So level yang kedua ni bermaksud kita menjual lah. Okay? Kita buat jualan kepada 10 orang. So bila kita berjaya jual kepada 10 orang, kita akan dapat RM20 setiap seorang. Maka dia akan jadi RM200 lah sebab 10 orang kan. Selepas itu kita anggarkan 10 orang ni berjaya jual 5 kepada 5 orang masing-masing. So 10 orang kali dengan 5 maknanya jadi 50. Jadi kita akan dapat RM20 setiap jualan, maka kita akan dapat RM1,000. Dan begitulah seterusnya hingga level keempat, level kelima, maka kita akan dapat RM25,000 untuk level yang kelima. Kalau setiap orang dapat jual kepada 5 orang, maka total daripada kita punya income sampai ke bawah ni adalah RM31,000. Ini adalah contoh kalau sistem ini berfungsi seperti mana yang saya nyatakan di atas ni 10-5-5-5. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang kan. So benda ni adalah sebagai satu gambaran sahaja. Jadi senang saja sistem dia. Ini anda. So apa yang perlu anda buat bila anda dah jadi affiliate ni, anda share link lah. Share link sama ada secara online melalui media sosial, ataupun anda pergi jumpa minum kopi dan sebagainya, anda pun share link kepada kawan-kawan anda, ahli keluarga anda. Okey, kemudian apa yang berlaku, mereka klik link tersebut, mereka akan masuk ke dalam sebuah WhatsApp sistem. Okey, masuk dalam WhatsApp. WhatsApp ni anda jangan risau, semua orang pandai, semua orang tahulah macam mana nak gunakan WhatsApp tu. And then dalam WhatsApp ni lah ada AI chatbot, order di dalam WhatsApp, ada affiliate link dekat situ dia akan bagi. Lepas tu dashboard affiliate pun masuk dekat sini juga. Q&A, ada apa-apa soalan pun bertanya di sini juga. Jadi semuanya dalam WhatsApp ni. So customer anda ni, orang yang anda share link tadi ni, dia akan berurusan dengan WhatsApp ni dan dia akan bertanya semua detail-detail ni dalam WhatsApp yang disediakan oleh pihak syarikat. And then syarikat akan menghantar produk kepada dia ataupun support juga daripada pihak syarikat. So tugas kita sebenarnya adalah share link sahaja. Tak susah pun, share link sahaja. Cuma kalau anda rasa-rasalah anda nak buat group kan, anda nak buat anda punya team dan sebagainya, itu terpulang kepada anda lah. Tetapi tugas utama ataupun sistem yang dibina oleh pihak syarikat ni bukanlah untuk anda merekrut ahli dan sebagainya. Tugas dia adalah share link sahaja. Dan selebihnya adalah diuruskan oleh pihak syarikat dengan sistem AI dan juga kita punya customer tadi. Jadi saya nak tunjukkan contoh kepada anda apa yang berlaku bila orang klik link kita. So bila dia klik link kita, dia akan hantar satu message kepada sistem WhatsApp setitik diet drop. So dia akan keluar macam ni, saya nak jana income affiliate 1024 ni, ini kod affiliate lah. Lepas tu WhatsApp tu terus automatik berikan gambar lah, gambar produk. And then dia tanya nak beli terus ke ataupun nak maklumat produk. Macam ni kan, saya tekan, dia akan keluar button macam ni. Saya pun tekanlah nak maklumat produk. So dia pun bagilah maklumat produk lagi, detail. And then selepas itu kita pun bagi tahulah nak order. Selepas dah baca semua detail kan, kita bagi tahu, okey saya nak order. Ini bukan saya tarik sendiri, ini saya tekan dekat atas ni, nak order, okey. Kemudian dia akan keluarkan borang tempahan, klik borang tempahan itu, jadi kita boleh isilah borang tempahan. And then dia akan keluar tahniah kerana anda telah memilih untuk menjadi super affiliate. And then dia akan bagi button untuk isi account bank. So saya tekanlah button ni, saya tekan dan saya hantar account bank saya. Kenapa saya kena hantar account bank? Sebab saya nak jadi affiliate. So bila jadi affiliate ni, dia nak maklumat account bank kita untuk dia transfer commission. Okey, dah siap. Okey, dah siap dah kita punya account bank. Dan kemudian apa yang perlu kita buat adalah bayar sekarang. So kalau anda tengok dekat sini, RM6 shipping. So jumlah bayaran adalah RM156. Masa saya register hari tu, produk yang diberikan hanya 5 botol, harga dia RM156 termasuk pos. Sekarang ni produk dah 6 botol. 6 botol harga dia RM179. Dah tak ada lagi lah harga RM156 ni. Okey.
Dan saya pun tekan bayar sekarang, saya pun buat pembayaran menggunakan FPX, maknanya Maybank to you, CIMB itulah. And then bila dah selesai, dia akan keluarlah, alhamdulillah, bayaran berjaya. Ini order ID. Nampak ni 2:29 minit waktu ni keluar info ni. And then dalam lebih kurang 2 minit selepas tu settle payment. Okay, bila settle payment, dia akan berikan maklumat saya yang ini menu super affiliate, penting ada detail-detail dekat sini. And then inilah link affiliate saya. Okay, dia bagi tahu jom cuba. Okay, so dia bagi, saya dapat terus link affiliate melalui WhatsApp sahaja. So seterusnya, kalau anda ada soalan, kan, ada soalan macam mana nak buat marketing, so just tanya saja dalam WhatsApp tu, tanya je, dia akan jawab. Lepas tu tanya lagi gambar nak ambil kat mana, so dia bagi detail kat sini. Lepas tu macam mana nak mula, dia bagi dekat sini. Kalau anda nak tanya produk ni guna bahan-bahan apa, ada halal ke tak, kan, lepas tu ada KKM ke tak, tanya je dalam WhatsApp tu. Jangan tanya saya, tanya dalam sistem tu, dia dah ada jawapan semua dah. Okay, so seterusnya, bila kita dah settle, dalam WhatsApp tu juga dia ada bagi tahu dekat sini, ini link affiliate dia, saya semua ni. Lepas tu dia bagi satu PDF, iaitu slide presentation daripada pihak syarikat sendiri. And then dia bagi shortcut lah, ada menu, ada network, ada Toyib Pay ni, maknanya maklumat Toyib Pay kita. Sebab bila kita register dengan Setitik ni, kita akan buka satu akaun Toyib Pay kita sendiri, yang mana bila ada sale berlaku, payment commission kita tu akan masuk ke akaun Toyib Pay kita, dan akaun Toyib Pay kita tu dia akan transfer ke akaun bank kita. Okey, seterusnya ini dia juga bagi detail-detail jualan. Contoh dekat sini 19 Oktober, jumlah klik, saya dapat berapa orang klik saya punya link tu, 103 orang klik ataupun 103 kali klik. Jualan pada hari itu kosong, komisen pun kosong, tapi total jualan yang saya dah dapat dalam 21 jualan, dan komisen saya dapat adalah RM420. Ini bukan jualan saya seorang, tetapi daripada network saya juga. Okey, dan saya benda ni jadi secara auto. Okey, lepas tu dia ada dashboard dekat bawah ni. Dia bagi link dashboard yang mana kita boleh masuk dalam website untuk melihat kita punya detail lah. Dan mudah, kita tak perlukan username, kita tak perlukan password. Dia kita minta saja dalam WhatsApp ni, dia akan bagikan button dashboard ni, kita boleh klik dan masuk ke dalam website tanpa isi username dan juga password. Jadi anda tak perlu risau lah. Okey, bila kita klik, dia akan sampai dekat sini. Okey, lepas tu jumlah commission direct. Direct ni maknanya yang orang beli direct daripada saya lah, kan, orang beli direct daripada saya dapat dah RM160. Jumlah commission daripada network saya RM280. So bilangan network adalah 22 orang. So 22 orang ni bukanlah saya cari sendiri, saya tak tahu pun dia berkembang, dia automatik. Bilangan automatik ni maksudnya bila kita dah buat sharing dan orang di bawah kita tu dia pun buat sharing juga. Maknanya orang di bawah kita tu dia pun buat sale juga. Okey, jadi dia automatik. Bukan kita beli, goyang kaki, dapat income. Bukan ini bukan skin cepat kaya, ini bukan pelaburan. Ini adalah bisnes. Ada jualan produk, maka kita dapatlah commission. So bilangan order semua sekali ada 8. Bilangan order direct ni maknanya daripada saya sendiri. Bilangan order daripada network saya 14. Sebab network saya ni masih lagi kecil lah, masih lagi baru. So taklah banyak lagi, kan. Untuk generasi pertama saya seorang lah. Okay, sebab saya je generasi pertama ni. Lepas tu generasi kedua 9 orang. Generasi ketiga pun ada 9 orang. Dan generasi keempat ada 4 orang. Jadi generasi yang kedua ni saja yang sebenarnya beli direct daripada link affiliate saya. Yang keempat, yang ketiga ni saya tak kenal, saya tak tahu, dan saya tak yalah, benda ni berjalan automatik, kan. Orang yang level yang kedua yang promote, so dia orang dapat commission dia orang, saya dapat commission saya lah. Dan sebenarnya saya pun tak tahu siapa yang 9 orang ni, sebab awal-awal tu saya hanya sharing sahaja dalam media sosial. Ini adalah contoh daripada akaun Toyib Pay. Dia bagi tahulah dekat sini total pending split settlement. Maknanya ini adalah jumlah total pending ni, maknanya duit yang belum ditransfer ke akaun bank kita lagi. Jualan yang berlaku tu sebahagian masuk kepada company, sebahagian masuk kepada saya, dan sebahagian lagi masuk kepada Toyib Pay affiliate lain. Jadi Toyib Pay akan transfer ke akaun bank kita automatik keesokan harinya. Maknanya kalau jualan tu hari ni, esok masuk, kecuali pada hari cuti lah.
So macam mana nak promote? Ada dua sisi pemasaran. Yang pertamanya, anda boleh ceritakan tentang kebaikan produk, yang mana anda boleh bagi tahulah produk ni boleh membantu untuk kuruskan badan kan, kurangkan gula, buang bunci dan sebagainya. Dan untuk peringatan anda, produk ini bukanlah produk kesihatan, dia hanyalah minuman zero kalori. Okay, dan benda ni boleh membantu kita